Pernah dengar pasal Sky King? Bukan watak superhero, tapi kisah sebenar, tragik dan pernah tular suatu ketika dulu. Nama dia Richard Russell. Kawan-kawan panggil dia Bibo. Dia bukanlah juruterbang. Dia cuma kerja bahagian ground crew Horizon Air dekat Seattle. Tugas dia biasa je, tolak kapal terbang, loading barang, jaga gate. Tapi satu hari, hidup dia berubah. Dan dia buat satu benda yang orang takkan lupa. Kan, pada 10 Ogos 2018, dia curi sebuah pesawat penumpang, jenis Bombardier Q400. Waktu tu, tak ada penumpang dalam pesawat. Dia gerakkan kapal tu keluar dari hangar dan berlepas macam pilot profesional. Yang pelik, dia tak pernah dilatih sebagai juruterbang. Tapi masa dia fly tu, dia buat maneuver yang orang kata gila power. Siap buat barrel roll, kapal tu berpusing 390 knot kat udara dan dia masih boleh kawal. Banyak juruterbang profesional pun belum tentu boleh buat. Sepanjang dia terbang, radio tower cuba pujuk dia supaya mendarat. Tapi dia santai je berbual. Ada masa dia sembang pasal hidup dia. Dia cakap dia cuma lelaki yang hilang arah hidup. Dia minta maaf pada family dan cakap dia tak nak sakitkan sesiapa. Polis udara dan tentera follow dia rapat tapi tak ada tindakan sebab dia tak ancam sesiapa. Lepas lebih kurang sejam terbang, dia bawa kapal tu terhempas dekat Pulau Ketron. Dia meninggal di tempat kejadian. Tiada siapa lain cedera. Hanya dia seorang dalam kapal tu. Lepas kejadian ni, internet gelarkan dia sebagai Sky King. Simbol orang yang hidup dalam tekanan tapi buat satu last flight untuk bebas. Walaupun cuma sekejap. Ada orang kata dia selfish. Ada yang anggap dia legenda. Tapi satu benda pasti, kisah Richard Russell bukan kisah orang jahat. Dia cuma orang biasa yang sembunyikan kepedihan dengan senyuman